Wah, gebu-gebu. Ini buat sendiri bang. Roti buat sendiri? Ya bang, roti buat sendiri. Kalau itu bagi saya 3-3 boleh? Boleh bang, campur bang Buat satu set plain, satu set pandan, satu set black velvet. Boleh? Boleh bang, boleh bang. Gebu-gebu. Yang pandan tu bagi yang manis-manis bang. Roti pandan ni untuk bagian yang manis-manis. bagi Abang nak mana? flavor yang mana bang? Nombor 1 hingga 10 ni bang. Abang bagi abangnya best seller je. Okey, baik bang. Saya tak kisah mana. Kita bermula dengan kaya pandan bang Oh ni kaya pandan. Ni kaya pandan bang. Kita ada matcha bang. Matcha. Matcha. Dan kita ada onde-onde bang. Onde-onde. Ya bang, perisa onde-onde. Manis-manis gula Melaka lah. Manis-manis gula Melaka. Okey bang, boleh tengok. Ni matcha, kaya, onde-onde. Nice. Untuk roti red velvet abang nak flavor apa bang? Sama kat bang, bagi yang best seller je. Bagi yang seller. Okey, kita ada milky strawberry bang. Oh ni strawberry. Ya. Kita ada biskop. Ni semua buat sendiri ke bang? Flavor? Ini kita kena beli bang. Biskop. Biskop. Ni cookies and cream. Ini cookies and cream kita buat sendiri bang. Balik bang. Nice. Ni flavornya untuk apa bang? Bagi yang ni boleh? Pedas-pedas masing-masing. Ni pedas-pedas masing kan? Ya bang. Okey, boleh. Semua tiga-tiga bang Boleh. Baik, ni rendang daging bang. Rendang daging. Rendang daging bang. Ini kari ayam pekat bang. Kari ayam. Ni apa pula? Dan yang ni sardin bang. Oh, sardin. Ni pun semua masak sendiri lah Ya bang, ini semua masak sendiri. Nice. Okay, that one.